Hai, Assalamualaikum. Dila mulakan video kali ini dengan Bismillah. Dalam video kali ini, Dila nak buat resepi kek coklat moist, gluten free dan juga dia punya ganache ataupun coklat sos dia lah. Untuk resepi kali ni boleh bakar dan juga kukus. Boleh tengok tekstur dia lembut dan juga gebu. Yang ni dia punya ganache. Okey, dah jom mula buat. Mula sekali dia ada gula tebal organik. Lepas tu dia ada minyak. Dia pakai minyak masak saja. Lepas tu serbuk koko. Yang ni susu cair ataupun boleh ganti dengan santan ataupun susu segar. Yang ni susu pekat manis. Untuk resepi susu pekat manis boleh tengok dia dah pernah share sebelum ni. Masakkan dia atas api sebab kita nak larutkan gula. Dah settle bahan A, bahan B pula. Ada 3 biji telur dan juga esen vanila. Pukulkan dia sampai dia agak kembang dan juga berbuih gebu macam tu. Untuk bahan tepung premix nanti dekat description Nila ada letak. Dia letak dengan baking powder dan juga sedikit baking soda. Campurkan adunan tepung tadi. Lepas tu diselang-selikan dengan telur. 2 kali isi tepung dan juga 2 kali isi telur. Lepas tu kacaukan dia sampai dia rata dan juga sebati macam ni. Bila dah rata dah sebati macam ni, Dila bakar dalam paper cup. Nak bakar paper cup boleh, nak bakar dalam, nak kukus pun boleh. Untuk kali ni Dila pakai paper cup sebab anak Dila nak bagi kawan-kawan dia makan. Jadi terpaksalah kita pakai paper cup. Kalau pakai loyang pun boleh tapi sebab untuk Dila tak sesuai pakai loyang hari ni lah. Resepi kali ni mudah, simple, serius sedap. Masa dulu Dila pernah buat jual tu tapi yang tu versi tepung gandum. Bakar pada suhu 170 darjah Celsius 40 minit. Yang ni untuk dia punya sos coklat ataupun ganache lah. Serbuk koko, lepas tu minyak. Dia pakai minyak masak je. Untuk bahan dan sukatan boleh tengok kat tepi yang dah tulis. Lepas tu dia pakai balik susu pekat. Susu pekat ni boleh buat sendiri kalau tak nak pakai susu pekat dalam tin. Dia pakai susu cair. Tak nak pakai susu cair boleh gantikan dengan susu full cream. Lepas tu kacaukan dia sampai dia hilang ketulan-ketulan serbuk koko tadi. Lepas tu baru kita masakkan dia. Tapi yang ni tambahan. Kalau nak letak boleh, tak letak pun boleh. Dia tambahkan setengah cawan dark chocolate. Lepas tu masakkan dia dekat atas api. Pastikan api ni kecil, slow je sebab kita tak nak ganache ni hangus lah ataupun pahit. Masakkan dia sampai dia kental macam tu dan juga berkilat. Maksudnya ni ganache dah siap boleh digunakan. Untuk ganache ni ataupun sos coklat ni boleh terus pakai. Maksudnya masak dah sejukkan boleh terus guna. Dia akan jadi pekat dan juga likat. Yang ni rupa dia cupcake yang dah siap dibakar tadi, kek coklat moist. Disebabkan rupa dia ada yang tinggi, ada yang rendah. Tapi tak apa, bila potongkan bahagian yang tinggi tu kita tak nak sebab kita nak letak sos coklat dekat atas dia. Bila dah ada ruang dalam cupcake ni baru kita tuangkan sos coklat tadi. Sos coklat ni boleh terus guna, tak payah simpan dalam peti 1 malam semua tak payah. Yang ni boleh terus guna. Dah siap boleh hidangkan.